Saya nak cerita sikit tentang kelebihan mesin flushing ni. Ini adalah satu orang panggil condenser, sistem yang orang panggil yang bagi yang sejukkan gas di dalam aircon ni. Okay. Kalau kita pakai mesin flushing ni, okay, kalau ada tersumbat kecil, dia ada satu beberapa line di dalam ni, dia boleh buang tersumbat, contoh katakan dia separuh, tersumbat separuh sejuk, separuh boleh sumbat, separuh yang okey. Mesin flushing ni dia boleh buang yang tersumbat yang kecil tu. Jadi seluruh kawasan ni boleh pakai dengan baik. Jadi kita tengok daripada luar dia tak nampak apa. Kadang-kadang dia tersumbat separuh. Yang ni untuk kondenser yang sejukkan gas. Okey, saya ambil satu lagi. Yang ni untuk yang ni adalah cooling coil yang duduk di dalam kereta ni. Kadang gas lalu semua okey, tapi dia kadang dia tersumbat sama juga. Dia tersumbat ni dia separuh saja sejuk. Separuh sejuk, separuh lagi tak sejuk. Jadi mesin flushing ni dia akan cuba buangkan tersumbat yang laluan gas ni, yang di antara ni plate-plate ni dia tersumbat ni, dia buang balik tersumbat tu, dia bagi lalu gas semua balik dengan elok. Jadi cooling coil ni akan sejuk semua. Jadi customer dia tak nampak sangat benda ni orang panggil tersumbat dia tak nampak, tapi kita yang foreman ni, yang main servis ni, kita boleh tahu. Kita boleh agak dia taruh tersumbat ataupun dia okey ataupun dia tersumbat kecil. Tapi untuk yang bocor kita tak boleh buat apa, kena tutup tu. Tapi mesin flushing ni tujuan dia buang untuk yang tersumbat halus tu. Dari segi harga dia, setiap kereta sekarang ni dah berbeza-beza sikit. Ada yang kereta yang pakai gas kurang, ada yang pakai gas banyak. Okey. Untuk kereta kebanyakan yang paling rendah kita bagi sini, untuk kereta ni RM99. Harga pasti berbalik sebab RM99 tu minyak sekali, las sekali, top up gas bagi cukup balik. Dia memang berbalik lah. Di antara kalau di kawasan utara ni, kami ni kira yang paling termurah lah. Paling termurah, tapi jangan compare pada di tempat lain. Tapi ini adalah kelebihan untuk customer yang main. Customer yang main di sini, dia boleh rasa sendiri. Dan mesin flushing kami ni di antara yang termahal di Malaysia. Di antara yang paling kualiti di Malaysia. Mesin flushing ni, boleh survey jenis ni, harga dia memang mahal. Berpuluh ribu, bukan kata harga biasa lah. Jadi ini adalah satu benda yang kita nak bagi manfaat kepada orang. Maksud dia ramai orang yang tak tahu pasal aircon ni, kita bagi tahu.